Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu lah ya, dengan satu sesi yang kita santai-santai pada petang ni, yang kita namakan dia sebagai Teknoputra Coffee Talk, kan. Bersama saya pada petang ini adalah Cik Nur Syaza Muhammad Syubri. Cik Nur Syaza merupakan eksekutif di bahagian pemasaran dan juga pembangunan perniagaan. Betul. Daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi saya rasa bertuah lah sebab ni pun first time slot saya, kan. Dan kebetulan untuk pengetahuan kita semua, slot kita pada petang ni kita jalankan bersempena dengan simposium alumni Perdon, yang julung kali juga dianjurkan. Sebenarnya simposium ni adalah simposium yang pertama dianjurkan oleh Teknoputra Division Unit KL, mana melibatkan, kita kumpulkan usahawan-usahawan muda di bawah Unit KL ni, yang mana yang telah, maksudnya graduan lah, alumni yang telah tamat belajar. Ni dah semua dah tamat belajar lah, kan. Jadi ini kita kumpulkan, dan satunya mungkin dari segi networking, kan, boleh berjumpa sama kawan-kawan, sama alumni yang ada perniagaan, dan juga potensi-potensi baru, dan bukan saja potensi, mungkin nak tengok dari segi bantuan-bantuan ataupun agensi-agensi lain yang berkaitan dengan perniagaan, supaya pelajar ni boleh mengembangkan lagi perniagaan. So untuk petang ni Cik Saza okey ya? Saya akan panggil Cik Saza lah, kan. Kita borak-borak je. Okey. Saya pun first time. Kita pun rasa lah. Boleh. Kita beruntung lah ni, sebab kita sesi pertama, kan, untuk Coffee Talk pada petang rezeki. Mungkin hari ni untuk sesi ringkas kita ni, mungkin Cik Saza boleh mungkin kongsikan sikit tentang bagaimana Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni, ataupun SSM ni memainkan peranan yang penting yang berkaitan dengan soal perniagaan di Malaysia. So Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita baru nak pergi salam. So basically SSM ni, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni, actually secara generalnya dia adalah satu organisasi yang handle berkenaan perniagaan dengan pendaftaran syarikat lah. So dia banyak akta yang kita selia bawah SSM ni, tapi yang macam memang core dalam SSM ni adalah Akta Syarikat 2016 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. So which is merujuk pada soalan Cik tadi, macam mana SSM ni membantu dalam memberi ruang kepada belia ni lah untuk menjadi usahawan, kan. So kita bawa Akta Pendaftaran 1956 tu tersendiri, kita ada satu skim yang kita panggil skim pendaftaran perniagaan percuma, yang mana kita bagi peluang kepada pelajar ataupun B40 untuk buat perniagaan dekat Malaysia ni secara percuma. Percuma. Maksudnya yang kita katakan pendaftaran perniagaan tu, yang percuma tu untuk pelajar yang masih aktif lah. Pelajar yang masih aktif, dan betul. Juga golongan B40. Golongan B40 dia ada chance tu untuk mulakan perniagaan tu tanpa perlu bayaran apa-apa pun. Sekadar daftar sahaja. Kalau ikut normal perniagaan biasa, ada bayaran sebanyak RM30 ataupun RM60 setahun. So kalau dia nak still continue, each year dia orang kena still bayar lah. So jadinya dengan adanya skim pendaftaran perniagaan percuma ni, saya percayalah golongan belia ni dia ada chance untuk mulakan tapak diorang untuk study. Sementara nak masuk ke dalam dunia kerja yang memang betul, diorang boleh buat perniagaan kecil-kecilan dengan menggunakan skim pendaftaran perniagaan tu. Yang skim perniagaan percuma ni maksudnya untuk kali pertama ke, ataupun apabila nak renew nanti? Dia kali pertama sahaja. Kali pertama lah. Kiranya once in a lifetime untuk startup lah orang kata, kan. So kiranya kita provide tapak kat dia supaya dia biasa familiar dengan dunia perniagaan ni, kan. So bila diorang dah ada base tu, saya percaya diorang akan lagi lebih mudah lah untuk macam menghadapi dunia yang seterusnya. Jadinya saya percaya kat situ SSM memang banyak bagi peluang lah kepada student untuk mulakan perniagaan. Kat situ je kita dah didik diorang untuk jadi seorang usahawan lah. Cuma maksudnya kiranya hari ni SSM terlibat dalam program
simposium alumni penuh ni kena sangat lah dengan kena kan, dengan apa peranan yang dimainkan oleh SSM sendiri kan. Betul. Saya lupa nak kenalkan diri saya ya. Itu lepas panggil Cik Azwan. Encik Azwan ya. Encik Azwan. Okey, dia persoalan kalau kita tengok sekarang ni yang selalu saya nampak lah, kebetulan saya pun sebahagian daripada staff yang pernah bersama di dalam Teknoputra ni. Teknoputra ni salah satu division besar juga di bawah UniKL ni, yang kita di Teknoputra ni kita memang fokus kepada proses pembangunan keusahawan dan di kalangan pelajar lah kan, sesuai sebab kita di bawah MARA juga kan. Jadi memang section ataupun division yang penting juga lah kan di Teknoputra ni. Antara perkara yang selalu saya tengok yang menjadi, saya tak pasti ya sama ada ketakutan ke ataupun memang pelajar tu tak dapat faham sebenarnya dia agak gusar untuk mendaftarkan perniagaannya. Mungkin Cik Sazah perasan juga kot, sebab Cik Sazah pun baru sebelum ni pun pelajar universiti juga kan. Apa sebab dia sebenarnya dari segi kerisauan dia tu lah kan, kenapa nak daftar perniagaan. Saya rasa mungkin dalam mindset, saya cakap jujur, sebelum saya kerja dulu pun, sebelum saya masuk dalam SSM ni pun, saya ingatkan syarikat dengan perniagaan ni adalah satu benda yang sama. So dalam otak syarikat saya, dan perniagaan dua term yang berbeza. Dengar macam sama kan, dengar syarikat, macam sama, perniagaan betul. So kita ni bila dengar, tengok TV orang di syarikat kaya-kaya lah. So yalah, kita ni kan baru student, dia pun nak buka syarikat. So kita ada mindset yang kata macam mesti pakai kos yang tinggi, mesti ada perlukan banyak benda yang investment lain lah untuk buat perniagaan. So saya rasa tu adalah one of the factor yang mempengaruhi kenapa student ni tak nak buka perniagaan tu sendiri. Tapi petang ni kalau sesi ni kita boleh Cik Sazah boleh twist pemikiran yang dia orang nampak tu, macam mana nak bagi pelajar audiens kita ni faham kan. Faham. Kita cubalah kita cuba sebab banyak benefit dia kalau daftar perniagaan, buat perniagaan. Selain daripada you sendiri ada perniagaan sendiri, dapat expose diri dengan orang-orang yang macam tadi bila banyak perniagaan kan, kita akan involve dengan perniagaan, macam dengar talk sesi daripada alumni tadi, diorang sugar bomb tadi tu. So diorang nampak pendedahan tu yang mana benda ni kalau kita buat betul-betul boleh berjaya, boleh jadi, bukan semata-mata nak kena kerja professionally saja. Dengan perniagaan ni je diorang boleh. Maksudnya kita bermula dengan satu daftar niaga yang sangat kecil, simple. Betul. Kan? Niaga yang sangat-sangat simple lah. Mungkin banyaklah contoh kalau kita nak sebut kan, perniagaan yang kecil-kecil kan, dekat universiti kan. Kan malam-malam mungkin ada yang ambil order kan. Macam-macam saya tengok yang ada yang buat printing kadang-kadang untuk assignment pelajar. Tapi bagus sangat kalau daripada aktiviti niaga kecil tu kita formalizekan, maksudnya kita daftarkan dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, supaya benefit apa sebenarnya benefit bila berdaftar. Yang ni mungkin antara perkara yang pelajar kita ataupun adik-adik kita yang baru nak berniaga, dia tak nampak benefit tu. Benefit bila perniagaan kecil dia tu berdaftar. Tu yang mungkin dia tak nampak kan. Itulah orang ingatkan macam alah daftar je pun RM30 je pun, tak payahlah, SSM bukan buat apa pun, dia tak compound pun, macam tu kan. Tapi actually banyak tau, kalau tiba maksudnya bila berdaftar perniagaan kita tu, satu memang dah sah dari segi undang-undang, for sure. So apa-apa urusan yang kita nak buat, kita nak tarik investor luar ke, contohnya nak buat collaboration ke, nak joint venture dengan another organisation ke, kita tak ada rasa ragu-ragu macam orang nak percaya dengan kita. Dekat situ dengan berdaftar tu, kita nampak yang kau punya bisnes ni adalah someone yang can be trusted macam tu. Kau ada background yang macam aku boleh percaya, kau ikut law, so tak kata balik dekat saya. Jadinya dia senang untuk tarik pelabur-pelabur luar lah. So, dengan ada benda ni, benefit ni sah dari segi undang, dapatkan kepercayaan daripada orang luar. So jadi lagi benda tu lagi mudah, lagi banyak untuk diorang berkembangkan perniagaan diorang, instead of one time punya try and error je. Kan. Niaga sekejap lepas tu hilang tu kan. Niaga trial dulu. Tak ada apa, tak ada jadilah. Dan saya sebenarnya saya pun ada sahabat saya dulu yang minat dalam perniagaan kan. Dia pun macam tu. Dia kata, dia advice saya lah dulu kan. Kata, dia sebut nama abang lah, sebut bang, Mawan, abang Wan lah sebut kan. Mawan kata,
daftar dulu dia kata SSM kan. Tak apa, bila daftar tu dah ada nama Rekod lah. daftar niaga kita kan, tak kira lah nama apa yang sesuai. Betul. Baru kita ada semangat nak bergerak ke depan lagi dia kata. Betul. Kan? Itu yang saya pun daftar dulu kan supaya boleh barulah boleh gerak sikit kan daripada yang tak ada langsung. Betul. Kan tu yang jadi hangat-hangat tiap ayam, niaga sekejap lepas tu hilang kan. Tapi kalau dah ada satu daftar niaga yang sah tu, saya rasa barulah kita berasa sonok kan. Betul. Dan macam tadilah kata mungkin peluang pun banyak. Banyak, jadi tak takut nak ambil step. Macam kita di Uni KL pun sebenarnya kita letakkan syarat yang macam tu tau. Macam kita pun ada beberapa kampus ni yang ada premis, maksudnya dia ada lot-lot kedai yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar kita yang nak aktif dalam niaga kan. Cuma macam Cik Saza katakan tadi, kita cuba asuh pelajar ni supaya dia daftar niaga dulu sebagai syarat untuk dia dapat premis yang kita sediakan. Betul. Jadi itu yang diuruskan oleh Teknologi Putra section lah di setiap kampus. Jadi kita letakkan syarat tu. Jadi bila dia datang, walaupun dia mungkin dah ada, kita dengar secara tak rasmi dia dah berniaga dekat kampus, dekat mana blok asrama ke apa ke, bila kita dapat tahu kita akan approach kan, pelajar ni akan kita approach, lepas tu kita tanya berminat tak kalau kita nak formalisekan you punya bisnes dan sebagainya, and then kita punya eksekutif Teknologi Putra di kampus akan guide ataupun akan tunjuklah macam mana cara semua kan. Itu yang kita buat lah kan, untuk bagus. Kita pun sama-sama ambil tanggungjawab jugalah untuk bersama dengan SSM. Terima kasih banyak. Kita appreciate sangat. Tu kan, dia kena sekali lah seiring kan, baru kita boleh sama-sama kan jayakan. Okay. So saya rasa sekarang ni mungkin ada yang dah tahu dan dah dapat tengok apa manfaat daripada daftar niaga ni. Cuma macam mana cara nak daftar perniagaan tu. So sekarang ni zaman teknologi, so mudah. SSM pun dah apply ke benda tu. Jadinya nak daftar perniagaan tu secara atas talian je, secara online. Secara online melalui kita punya EasyBiz portal. Dalam EasyBiz tu, cumanya untuk first time user kena register dulu ID, and after register your ID tu boleh activate dulu. Activate dekat mana-mana kios tapping ataupun dekat kaunter kita lah, sebagai untuk activation user. So bila dah activate tu baru boleh register kita punya perniagaan secara formal, ataupun maksudnya dalam EasyBiz portal tu lah. Jadi dalam EasyBiz tu boleh pilih sama ada nak buat personal name ataupun nak buat trade name. Personal name ni as per nama IC. Kalau trade name ni nama rekaan sendirilah. Maksudnya contoh Azwan Ali Enterprise. Contoh Azwan Ali Diva Yalah. Okay. Macam tu. So yang itu bayaran dia beza. Yang kalau Azwan Ali Enterprise tu RM60. Kalau yang untuk personal name tu RM30. Cumanya kalau macam student, macam student ni lah, macam student kan kosong, free. So maksudnya dia boleh masuk tu, dia akan pilih dia nak pakai personal ke, dia nak pakai trade. Tapi kita akan charge apa-apa lah. Cumanya dia kena pilih dia pakai skim apa. Skim pendaftaran percuma tu lah. Cuma satulah saya nak advise dekat student. Saya tahu student kita ni kreatif kan, masing-masing berkobar-kobar orang kata kan, nak buat perniagaan masing-masing. Semangat ni dengar kita punya top tadi pun. Semangat kan. Tapi tolonglah pilih nama tu ikut spesifikasi kita. Letak nama tu macam nama yang formal, ataupun kalau rekaan sekalipun mungkin yang mudah lah. Kalau Cik Zaza mungkin boleh kongsikan antara yang tak dibenarkan tu. Mungkin yang tak dibenarkan, yang dibenarkan ni mungkin banyak, tapi yang tak tu mungkin ada sebahagian yang tak tahu kan. Dia macam ni, macam mana saya nak cakap, dia contoh bukannya tak dibenarkan, dia cuma nama dia tu sangat memeningkan, dan sama tema dia, Bodylicious, Scrumptious, tu Gugu Baby. Nama dia tak boleh gitu. Dia kena ikut format macam, maksudnya kena nama, ada aktiviti dan ada entiti. Contohnya saya Syaza Printing Services. So baru nampak nama tu. Kalau nak buat nama rekaan sekalipun, mungkin Syaza Bubblegum Services ke apakah macam tu, instead of guna nama Gugu Baby, Gugu Daddy, like that. Macam tu. Dia macam tak portray. Dia tak portray kita punya, maksudnya tak nampak lah. Tak nampak nature of business tu kan. Tak nampak nature of business dia tu. Lagi satu saya advise. Boleh teruskan. Kalau letak alamat tu kan, kita sebab saya proses. Kita proses tu kita nak kena kejar piagam pelanggan juga kan.
Tapi bila kita kena query atas query atas query, yang benda tu ambil makan lama dia, masa. jadi drag lah masa drag kan. masa tu. Jadinya dia kadang tu alamat, kalau nak guna universiti punya alamat boleh, tapi make sure detail. Ada number blok, number college, number sampai bilik kata ke. macam tu Macam tu. Jangan just letak contohnya universiti Kuala Lumpur, Malaysia. Kita tak benarkan lah macam tu. Itu je lah. Jadinya kalau so, dia kalau normal proses ni berapa lama masa yang biasa diambil untuk kelulusan daftar niaga ni? 24 jam je. Subhanallah, sekejap je. 24 jam. Sat je orang Kedah kata. Sat je. Orang Kedah kata sangat. Sat saja. By the time dia masuk, kalau lah contoh masa tu bukan musim orang nak daftar, boleh jadi dalam 30 minit pun dah siap, dah boleh approve. Okey. Jadi sebenarnya bagus kalau pelajar-pelajar kita yang memang saya tahu ramai yang minat berniaga pun sekarang, zaman sekarang lagi lah kan. Cuma itulah saya rasa banyak yang tak nampak kebaikan kita formalisekan daftar SSM. Hari ni pun memang petang ni pun saya rasa kalau yang mendengar siaran Coffee Talk kita ni boleh dapat satu kita panggil info yang sangat penting, iaitu daftar niaga. Betul. Jadi itu pun saya rasa dah cukup besar lah kita punya contribution untuk petang ni tau. Sesi kita berdua petang ni kalau dapat trigger untuk adik-adik kita dekat universiti ni, especially Uni KL ni, yang mana yang mendengar ni, yang memang minat dalam niaga ni kan, daftar niaga, supaya bila dah daftar ni banyak lagi peluang lain yang akan keluar lepas tu. Betul. Even kalau kita tengok, saya rasa macam kebetulan kita di bawah MARA kan, agensi MARA ni, MARA sering mensyaratkan macam tu. Kita mencari juga alumni macam hari ni lah, macam kita buat simposium alumni Pronor ni, sebenarnya kita mencari alumni kita yang berniaga di luar, tapi mesti pastikan memang ada daftar niaga. Sebab itu pun syarat MARA. Even MARA pun dalam soal pembiayaan di Majlis Hak Rakyat pun dia akan mensyaratkan supaya mesti ada daftar SSM, mempunyai premis yang berdaftar dengan perbandaran ataupun majlis daerah. Jadi nak legalizekan bisnes tu penting saya rasa, sebab yang itulah peluang untuk bergerak lebih besar kan. Betul. Itulah. Memang saya pun percaya macam itulah. Apa-apa follow the law. Lepas tu saya ada tengok dari segi SSM Biz Trust kan. Yang ni pula macam mana SSM Biz Trust ni? Sebenarnya SSM Biz Trust ni dia adalah QR code sebenarnya. QR kita punya inisiatif lah untuk memberi kepercayaan kepada pelanggan terhadap perniagaan yang kita buat, ataupun mana-mana yang ada perniagaan lah. Maksudnya melalui sistem Biz Trust ni, bila public pelanggan scan, dia boleh nampak maklumat sama ada syarikat ni masih aktif atau tak, perniagaan ni masih aktif ke tak, dia dekat mana, apa URL perniagaan dia, dan apa nama perniagaan dia yang berdaftar, adakah legit lah. Maksudnya kadang orang boleh tipu, nama kat sini cakap macam ni, bila kita tengok rupanya orang tengok lain. Company profile masa nak submit untuk dapat apa-apa projek ke ataupun nak jalankan apa-apa urusan bisnes, nampak macam cantik profile dia kan. Bila tengok rupanya ni orang lain dia pakai nama. So kat situlah fungsinya SSM Biz Trust ni. Yang macam kalau tadi lebih kepada kita sendiri nak formalize dan untuk keselamatan kita sebagai orang yang menggerakkan perniagaan. Betul. Yang ni adalah pihak pelanggan kepada pelanggan kita pula kan. Lagipun dan lagi satu, SSM Biz Trust ni dia boleh untuk, maksudnya kita boleh kepada fizikal dengan secara online. Maksudnya physical store ataupun yang buat perniagaan atas talian lah. Tapi kita more focusing on orang yang sekarang ni kan, kita banyak influencer pun jual barang, semua benda jual barang. So kita nak convince kan, yang maksudnya influencer ni pun adalah berdaftar. So dengan itu melalui SSM Biz Trust tu boleh tengok. Zaman sekarang ni memanglah semua online. Ataupun scammer pun banyak. Scammer pun banyak kan? Betul. Cumanya SSM Biz Trust ni dia kena dapatkan tu melalui dalam kita punya aplikasi lah, My SSM. Dalam My SSM tu je, QR code My SSM tu je kita boleh scan SSM Biz Trust tu. Tak boleh pakai QR scanner yang biasa. Oh ya. Dia kena pakai yang SSM My SSM punya apps. Yang ni kalau kata pelanggan ataupun peniaga sendiri kurang arif tentang perkara tersebut, dia boleh masuk dalam kita punya lah My Data ke, dalam info boleh semak dekat situ juga. Itu juga salah satu produk kita lah untuk semak perniagaan tu. So mungkin ada produk-produk lain ke ataupun yang perlu yang Cik Saza berminat ataupun nak kongsikan ni, kita punya momen dengan pelajar-pelajar kita petang ni ataupun dengan pendengar-pendengar kita kan. SSM ni banyak. Banyak. Cuma yang under perniagaan
EasyBiz portal tu je lah, EasyBiz saja dengan BizTouch ni lah. Tapi kalau untuk anda syarikat, untuk sendian berhad ada MyCoID, ada MyLLP, ada MBRS, ada MyCoID, banyak lah. Itu semua semua portal yang untuk buat submission lah. Yang tu saya kena panggil sesi lain tu. Itu second lah. Kita punya coffee talk yang seterusnya nanti. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah sebab saya rasa Cik Saza pun memang bersemangat ni nak kongsikan perkara-perkara ni kan. Mana yang boleh kongsi lah kan. Mana yang memang bagus pun kan. Betul. So untuk kita kata nasihat akhir lah kepada para pendengar kita yang bersama kita pada sesi podcast kita pada petang ni bersama dengan Alumni Penuh Simposium ni. Mungkin Cik Saza ada nasihat ataupun saranan kot kepada semua ni lah, peniaga-peniaga kita ni, peniaga muda ni, especially yang bakal peniaga. Kalau untuk saya secara jujurnya, first please make sure berdaftar lah. Kalau nak mula apa-apa perniagaan, nak buat apa-apa tindakan, make sure buat background check dululah. Apa yang first step yang kena buat. Kalau macam perniagaan, kena daftar. Tu first. Second, saya percaya memang zaman sekarang ni memang ramai budak-budak nak jadi pengusahawanan. Keusahawanan lah, maksudnya nak menceburi dunia keusahawanan ni kan. Tapi make sure kita timba ilmu dulu. Memang nampak tengok influencer ni memang nampak macam seronok, kaya, dapat duit banyak, dapat duit cepat. Tapi kena tahu sama ada benda tu diorang memang terus dapat ke ataupun diorang ada ilmu kat belakang tu. Kena ada macam-macam mana pun yang membezakan individu A dengan individu B adalah ilmu dia sendiri. Maksudnya yang membezakan kenapa syarikat A boleh pergi jauh berbanding syarikat B, sebab ilmu dalam perniagaan dia. Jadi apa-apa pun sebelum nak mulakan perniagaan, make sure dapatkan segala ilmu yang ada berkenaan perniagaan dan baru proceed. Kata kunci yang penting lah yang saya dapat, mesti ada ilmu niaga. Ilmu niaga tu penting. Untuk sesi petang ni mesti ada ilmu niaga. Pesanan yang cukup penting daripada wakil kita pada petang ni eksekutif bahagian pemasaran dan pembangunan perniagaan, Cik Nur Syaza kan. Itu make sure kita ada ilmu lah. Dan saya rasa memang bersempena dengan sesi kita dan juga program kita pada hari ini, iaitu Alumni Preneur Simposium. Saya rasa memang kita berada di majlis ilmu lah juga. Kita katakan memang majlis ilmu lah. Majlis ilmu lah kan. Sesi perkongsian kan. So saya rasa terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Cik Nur Syaza, ataupun saya panggil Cik Syaza kan. Walaupun kita sesi kedua-duanya kali pertama kan, tak ada experience, tapi Alhamdulillah kita jayakan sesi kita pada petang ini dengan bagus. Dan kita ucap terima kasih lah on behalf of Teknoputra team UniKL. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak SSM sendiri yang sudi bersama kita dalam program kita pada hari ini, dan pada Cik Syaza sendiri yang sudi bersama kita dalam satu sesi special kita pada petang ni, itu coffee talk ni. Jadi kita ucap banyak terima kasih, dan insyaAllah rasanya kita ada lagi sesi-sesi lain ni. Ada peluang lagi ya. Kita akan jemput lagi insyaAllah pada sesi yang akan datang. InsyaAllah. So saya setakat itu saja sesi perkongsian ringkas kita bersama dengan SSM. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada sesi yang akan datang. Saya Azwan mengucapkan terima kasih kepada semua dan mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan sepanjang kami bersama dalam sesi kita pada petang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.